Assalamualaikum dan hai, saya Vin Haziq, Futures Broker Representative dengan dual license. Dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda mengenai cara install aplikasi QST di telefon anda supaya anda lebih jelas. Jadi mari kita mulakan. Pertama sekali anda pergi sahaja ke Apple Store ataupun Play Store, anda cari sahaja, tekan QST, search for this one, QST Mobile. Jadi dekat sini anda akan ada dua option yang mana kita ada from QST Mobile, which is directly under Quick Exchange Trading. This one pun boleh sebenarnya anda install sahaja, dan jika anda user RHB, anda pun boleh menggunakan RHB Futures QST. Dua-dua apps ni boleh digunakan sebagai platform untuk anda nak trade di QST. Jika di QST Mobile, interface-nya adalah seperti ini. Anda boleh allow semuanya. Ini adalah interface untuk direct QST. Manakala kalau untuk aplikasi QST RHB, syubih anda boleh tekan saja open. Dekat sini pun sama, anda tekan done, anda tekan OK. So dekat sini adalah interface untuk QST RHB. Video seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk login pula. Jadi terima kasih kerana menonton. Kalau video ni memberi manfaat, tak kira sama ada anda merupakan klien saya ataupun klien di mana-mana remiser kat luar sana, saya sangat hargai sokongan anda. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan tinggalkan komen. Sokongan anda membantu saya untuk hasilkan lebih banyak perkongsian macam ni. Jumpa di video seterusnya.